Jika anda ada RM30,000 cash dan emas fizikal, yang macam mana patut anda ambil? Jadi buat sesiapa yang ada RM30,000 dalam akaun simpanan dan ingin tukarkan ke dalam bentuk emas, boleh tengok video ini sampai habis. Sebelum saya jawab soalan ini, saya akan tanya dahulu, apa tujuan simpanan RM30,000 ini? Sebab sebelum anda decide untuk dapatkan emas fizikal, penting untuk anda tahu tujuan anda menyimpan emas. Saya bagi contoh yang mudah. Jika anda ingin jadikan simpanan ini untuk maksimumkan keuntungan simpanan, 50 gram yang bernilai sekitar lebih RM29,000 adalah pilihan yang lebih bagus kerana kadar spread lebih rendah dan kos gold premium lebih murah berbanding 10 keping 5 gram. Tapi jika tujuan simpanan anda adalah untuk tabungan pendidikan anak-anak, saya sarankan anda untuk dapatkan emas fizikal yang gramnya lebih kecil seperti gold bar 5 gram yang harganya sekitar RM3,000 hari ini. Anda boleh dapatkan 10 keping gold bar 5 gram sebab kebiasaannya pembiayaan pendidikan anak-anak akan ambil masa bertahun dan kita boleh jual emas ini dalam jumlah yang lebih kecil bila kita perlukannya. Jadi penting untuk anda tahu tujuan anda simpan emas. Sebelum memulakan simpanan, perlukan bimbingan saya untuk belajar menyimpan emas dengan Public Gold. Tiada cas yang dikenakan. Anda hanya perlu daftar secara percuma minimum RM100 untuk aktifkan akaun emas anda dan anda sudah memiliki simpanan emas yang pertama. Boleh klik ni di bio saya atau PM saya, insyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.